Lebuh Raya Pan Borneo merupakan projek infrastruktur berskala mega yang menghubungkan Sabah dan Sarawak melalui rangkaian jalan raya moden tanpa plaza tol, sekaligus menjadi nadi pengangkutan utama di Borneo. Projek ini melibatkan naik taraf jalan sedia ada kepada piawaian lebuh raya, pembinaan jambatan baharu, laluan berkembar dan sistem keselamatan jalan raya yang lebih baik. Ketika itu, kepimpinan negara diterajui oleh Datuk Seri Najib Razak yang melihat pembangunan infrastruktur di Borneo sebagai langkah penting bagi merapatkan jurang pembangunan antara wilayah. Beliau bersama kedua-dua kepimpinan negeri bertegas mahukan lebuh raya ini dibangunkan tanpa tol. Di Sabah pula, kerja-kerja pembinaan diteruskan secara berperingkat mengikut pakej yang ditetapkan. Bagi fasa 1A, kemajuan terkini berada sekitar 78% siap dengan beberapa seksyen utama